Dia sambung balik cerita. Mula-mula saya masukkan garam dalam gelas secawan air. Awak rasa masin. Dan saya masuk juga segenggam garam. Ya, sama je, satu genggam je garam. Bukannya dua genggam, satu genggam. Sama je saya masukkan dalam satu gelas air. Dan saya lempar, saya tabur kat dalam telaga perigi tu. Sama kuantiti dia. Tapi kenapa air dalam gelas tu awak rasa masin? Dan air dalam perigi tu awak rasa segar? Kenapa tak sama? Moral of the story sini, yes, kita memang kehidupan tu memang biasa dengan kegagalan. Kita akan pernah rasa kegagalan. Tapi kegagalan tu dia bergantung kepada macam mana kita nak handle dia. Gagal ni ialah boleh disamakan dengan garam lah. Segenggam garam tu kira kita punya kegagalan. Okey, bila kita masukkan ke dalam bekas yang kecil, dia akan terasa dia punya masin tu. Macam ni juga kita punya kegagalan ni, yang kita kecewa, perasaan yang sedih-sedih ni. Bila kita masukkan dalam bekas yang kecil, kita akan rasa dia punya masin tu. Macam kita punya kegagalan ni, kita masukkan dalam bekas yang kecil, kita akan terasa dia punya kekecewaan tu. Betul? Kalau let's say kita masukkan garam dalam perigi, kita masukkan kita punya kegagalan ni dalam perigi, kita rasa segar sebab perigi tu besar. Kat sini kita nampak beza dia ialah bekas. Bekas kecil dengan bekas besar. Bekas cawan ni kecil, bekas perigi ni besar. Jadi, bergantung kepada kita. Kita nak letak bekas tu besar mana. Macam bekas yang kita guna kecil, kita akan rasa kegagalan tu terlalu terasa lah masin dia. Kalau kita letak kegagalan kita ni dalam bekas yang besar, kita akan rasa segar pula. Itu kita kena bergantung pada kita lah. Kita nak sediakan bekas kita besar ataupun kecil. Jadi, moral of the story kat sini, kita kena tukar kita punya bekas. Jangan guna bekas kecil. Garam tu ialah kegagalan. Dia akan sentiasa aja. Kita akan selalu dibalik dengan garam. Dalam bekas kita tu akan ada seseorang ke, tak kira lah kita nak samakan dengan apa benda, akan selalu ada garam yang akan masuk dalam bekas kita. Jadi kita kena sentiasa renovate. Renovate kita punya bekas tu, letakkan bekas yang besar. Supaya lagi besar bekas kita, kita tak akan rasa dia punya garam. Malah dia akan tukar rasa garam tu jadi segar. Kat sini kita kena belajar untuk terima satu kegagalan tu sebagai sesuatu yang nikmat. Ataupun kita terima kegagalan tu sebagai suatu rasa yang masin tadi tu. Okay? Itulah cerita yang saya cuba nak kongsikan berkenaan dengan garam ni. Sebab, ya, kita dalam kehidupan ni akan sentiasa lalui kegagalan. Jadi, kita jangan jadikan kegagalan tu sebagai titik nota di mana kita takkan dapat bangun balik.